Terangkan sikit Boleh on dah? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Abdullah Ismail, pengerusi Masjid Tengku Mahkota Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah, Taman Temeloh Jaya, ataupun lebih terkenal dengan nama Masjid Temeloh Jaya. Ini sembang-sembang santai je. Kebetulan tadi kita ada aktiviti mingguan. Kita ada pasar pagi Sabtu dia panggil. Pasar pagi Sabtu. Anjuran koperasi masjid kita. Apa tujuan pasar ni? Dia merupakan manifestasi daripada konsep Masjid Temeloh Jaya ni sebagai masjid komuniti. Dia masjid ni hidup 24 jam. Hari Isnin sampai hari Ahad sambung. Paginya, malam, siangnya ada semayang. Lepas semayang ada kuliah. Lepas kuliah ada tuitionnya lah. Ada aktiviti kebajikan. Ada jualan. Ada pasar. Macam-macam lah. Jadi menjadikan Masjid Temeloh Jaya ni special dia masjid yang hidup 24 jam. Satu saya nak tunjuk sikit. Masjid ni dia tidak berkunci. Walaupun masjid ni ramai pengunjungnya. Tapi istimewa dia terbuka 24 jam. Untuk para jemaah yang boleh datang. Baik, apa dia antara yang menjadi daya penarik ataupun trademark kepada masjid ini? Masjid ini terkenal sebagai masjid yang solat subuh dia ala solat Jumaat. Saya taklah kata 100% solat Jumaat, tapi dia ala solat Jumaat. Apa ala solat Jumaat? Maknanya seluruh ruang perdana. Mari saya tunjukkan ruang perdana sekejap. Jadi ketika solat subuh, solat isyak dan juga solat maghrib, seluruh ruang perdana ini dipenuhi oleh jemaah. Alhamdulillah. Dan ia bukan sahaja bermula pada tahun 2017, tetapi bermula 2016, 2017 sampailah sekarang. Alhamdulillah. Makna sustainability dia. Makna dia orang tu ramai solat, tapi keramaian itu dia bertahan dah 7 ke 8 tahun. Jadi itulah antara kekuatan sebenar masjid ini, yang mana apabila azan dikumandangkan, hampir sebahagian besar pada penduduk Taman Temeloh Jaya ini datang bersolat ke masjid, tapi tidak bersolat di rumah masing-masing. Alhamdulillah, satu benda yang saya fikir sangat besar